Assalamualaikum. Umi ni. Ni abang. Umi nak balik tu. Ni tengah kemas-kemas beg lah ni. Baju dah siap dah. Tengok ni, Umi dah order kek. Kek lapis sedap. Kecil rasa tau. Okey. Okey. Jumpa esok ya. Bye. Assalamualaikum. Hari raya semua bagai nak gila. Bila puasa buat-buatlah lupa berpakaian. Semua harus sepadan, tapi puasa tak cukup sebulan. Berpuasa rukun Islam ketiga, wajib kita untuk menunaikannya. Tidak kira usia tua dan muda, miskin dan kaya semua serupa. Anak-anak gembira bila Syawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira, asal nampak bergairah, walau hutangnya panjang berjela. Habis raya semua mula bekerja, poket kosong baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu. Dapat telefon. Assalamualaikum. Salam Umi. Ya. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Pasal apa tak boleh balik? Ya? Kereta rosak. Ya ke? Tak boleh balik raya dengan mak. Allah, tak apalah Umi. Sabarlah banyak-banyak. Sabar banyak-banyak Umi. Jaga diri elok-elok. Selamat Raya Umi. Okey. Love you Umi. Hati ini makin sayu, rindu terkenangkan desa permai. Wajah ayah bunda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia, hari raya. Mak, selamat Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Harum semerbak bunga melati, Jauh di mata, dekat di hati.
Ketipung sayang, baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Berita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana. Saudara, selamat Hari Raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, Mari bertandang ke rumah kanda. Ketipung sayang, duit raya sedapat bersayang. Kalau sudah mari beraya. Kami warga SK Kota Kuala Muda ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada